Kita nak ambil asam pedas, nak buat asam pedas. Kalau kita nak ambil daun limau purut, kita jangan ambil yang pucuk-pucuk sangatlah. Kita ambil daun yang macam ni, hitam sikit. Sebab kuat, dia bau dia kuat sikit lah. Daun tu untuk apa, Bibi? Daun ni, dia ada bagi aroma ataupun taste yang berbeza lah. Oh, bau dia sedap lah. Dia kalau kita pakai daun kesum boleh kan. Ada orang suka daun daun kesum dengan bunga kantan. Saya selalunya tengok kepada protein yang saya gunalah. Kalau daging lain, daging selalu pakai limau purut. Kalau kita pakai ikan pari contohnya, daun kesum sedap lagi. Daun kesum sedap lagi. Kalau ikan tu ikan tenggiri, daun kesum tak berapa sedap, tak berapa naik. Tapi kalau daun limau purut naik. Tapi hari ni saya nak test resepi baru sebab saya jarang pakai ikan ni. Nanti kita tengok ikan tenggiri, ikan cencaru. Panggil ikan jacket. Saya nak tengok kalau ikan jacket, saya rasalah, saya tak pasti. Saya rasa limau purut lebih baik. Okey, jom. Jangan banyak-banyak sangat. Jap. Ni. Yang ini Wabi tanam sendiri ke? Oh, ini ke ambil kat rumah orang? Ini tepi rumah saya lah. Ada pula ambil rumah orang, mana bagus. Mana boleh kan ambil rumah orang kan? Dia memanglah dulu pokok ni dah lama lah sebenarnya. Dia dulu di dalam pasu, tak sebesar ni. Bila kita letak je kat tanah, Allah, subhanallah, banyak kan? Banyak kan? Satu hari nanti kita ajar macam mana nak buat makanan ataupun masakan daripada daun moringa pula. Okay, next time. Hari ni kita buat asam pedas. Alright. Okay. Ini tak adalah. Ni apa bahan-bahan dia kan? Ini bahan-bahan dia. Senang sangat. Ini saja cukup dah. Ini untuk tambahan lah ya, tambahan. Ada daun limau purut, serai. Yang ni apa? Lengkuas kan? Lengkuas. Dah boleh buka ni lampu. Okey. Yang tu apa? Cili? Saya dah buat paste dia. Ini cili cili kering yang telah dibor. Yang saya dah masak dengan bawang awal-awal. Ya? Okey, satu lagi bahan tak cukup ni adalah kunyit. Nanti kita ambil kunyit. So, mesti kunyit ya, sebab kita bukan nak buat sambal. Kunyit apa? Kunyit hidup? Ni kunyit hidup. Lagilah bagusnya. Ya? Rasa lain. Kunyit hidup ni kalau kita makan, dia kalau orang ada inflammation kan, bengkak kaki ke apa ke, bagus boleh makan kan? Ni, boleh bagus. Saya kalau kita malas, kita blend dengan kulit-kulit pun tak apa. Kalau kita kadang getik lah, tangan kuning lah semua kan. Jadi pandai-pandai lah basuh tangan lepas ni ya. Kunyit ni boleh makan macam tu je? Saya selalunya kalau macam ni banyak-banyak ni kita kena rebus dulu? Tak payah. Kalau kita nak ni, saya bagi satu tips. Blender banyak-banyak, lepas tu masukkan dekat ice cube. Letak dalam ice cube. Bila nak pakai ambil satu je macam tu. Kat rumah saya ada. Nanti saya bawa. Kan? Nak tak? Saya bawa ice cube. Senang sikit tak payah aku pakai ni. Pakai cube kan? Yang ni tong gas. Nak masak kat sini lah kan? So, ada gas. Kuali. Lepas tu cucur api. Buka dulu. Lepas tu jaga. Dah buka, ada. Ush. Dah on dah? Gas dia habis. Gas habis kena tukar. Ringan ke? Cuk angkat. Ringan Ringan kot. Ringan. Tukar. Kejap lagi kita tengok gas tadi dah habis. Kita ambil tong baru. Gas pun nak tunjuk ke? Okay. Tunjuk semua. Okey, inilah ice cube yang selalu buat. Maknanya kalau saya ini kan kita dah buat awal-awal. Bila kita nak pakai, kita ambil je lah. Ambil je lah satu tu kan. Tapi hari ni saya nak pakai 3 lah. Tapi kalau nak makan hari-hari, kan? Maknya ambil tu, masuk dalam cawan. Lepas tu masuk air panas, biarkan kejap, letaklah madu, minum. Okey. Terus. Jadi memang asli ada orang dia suka
Dia suka tapis ambil air dia je. Saya makan je dengan dia punya. Sebenarnya elok serat makan sedap. dengan hampas-hampas serat tu kan. Dengan serat-serat sekali boleh. Okey, kita dah tukar dah gas baru. Tukar dah Boleh pula habis gas. Oh, biasalah. Kan? Sini tempat biasa memasak. Pesan gas. Minyak kita ada? Tak boleh tinjak. Boleh? Syam. Dah ada dah api. Gas baru. Okey. Okey, kita tengok pula yang belah sini. Minyak. Ini minyak. Ha. Saya cium takut kan minyak lain pula kan. Takut minyak jadi. lain kan. Okey, kita nak cari senduk ni. Duk ni cukup lah. Besar ni cukup. Cukup kan? Jangan banyak sebab saya dah masak cili tu. Ini sebab kita nak bismillah. Oh, sikit je lah letak minyak dulu. Sebab kita nak goreng. Ini rahsia saya lah Kalau tak ada rahsia dah lah sebab aku dah tunjuk. Dah tunjuk kan? Aku dah tunjuk tak ada rahsia dah lah. Ni nama dia halba. Halba. Halba ni apa? Halba ni sejenis herba kan? Saya ambil hari ni saya nak tunjukkan sikit sebab kita ada berapa sikit cukup lah, jangan banyak. Nanti makan nanti dia high tak kan. Nanti dia high. Sebab terlalu sedap kan. Okay. Apa ni kita buat untuk berapa ekor ekor ikan saja, tak payah banyak-banyak. Ni kira macam untuk makan satu family lah kan, anak beranak. Saya nak test dulu. Nak test. Sebab kan saya kata tadi, saya baru nak test sama ada kita. Okey? Okey. Ni yang cili yang dah blend tadi kan? Dah blend. Okey. Sen telah ambil air tak Sen? Terus masuk air tak apa. Tak perlu masakkan tu. Air dalam botol. Tuang terus. Jauh sikit. Kalau rajin, buatlah awal-awal. Tak payahlah semua baru nak masak. Buat awal-awal. Okey. Barulah cepat sikit. Siap kan? Sebab tu orang tak percaya saya tak lagi sampai separuh. Sebab tu orang tak percaya macam saya tak ada mantu rumah kan. Sebab dah prepare awal. Semua dah prepare. Saya punya tadi kunyit saya pun saya dah Kunyit pun dah prepare. Sebenarnya kunyit ke serai ke semua saya buat macam ni. Tapi serai kunyit sebab hari ni kita tunjuk yang lain lah. Letak masuk je. Masuk je. Ini sebenarnya bawang putih kan. Saya ada itu terlebih bawang putih saya simpan sini beku kan. Kenapa nak kunyit? Sebab satu rasa dia beza sikit. Lepas tu dia pada kita ni masak bukan nak sedap je. Ya, orang zaman dulu-dulu dia masuk semua jenis-jenis herba tu sebenarnya ada sebab lah. Ada sebab untuk hilangkan bengkak, inflammation kadang batuk, sesama semua tu. Semua ada sebab. Yalah kunyit ni ada banyak khasiat dia juga. Okey, dalam masa sama kita dah ada benda ni senang aja semua. Okey, ada orang letak belacan lah apalah, saya tak lah ya. Saya tak pakai belacan. Saya tak pakai belacan. Saya memang tak berminat dengan belacan. Sebab setengah orang alergik kan. Setengah orang buat alergik. Yelah, ada orang kadang dia makan belacan, gatal-gatal hidung. Sini. Nak ketuk je. Kita nak ketuk. Ni nak tumbuk apa? Ini kita nak ketuk je. Mak kan guntuh pula ni. Kita ketuk-ketuk je. Tadi dah basuh. Kita letak kat dalam tu. Jadi rasa dia lagi naik. Lagi naik. Serai. 5 batang sudahlah. Yang ni kira kita nak buat asam pedas ikan cencaru. Okey, ikan cencaru. Itu selalu saya buat daging tetel kan. Saya akan buat asam pedas ikan cencaru. Okey. Masukkan ni tadi. Lepas tu jangan lupa ni kita nak pakai sikit. Hari ni saya tak pakai lengkuas sebab saya tak pakai daun kantan, bunga kantan sebab dia hanya jodoh dia dengan daun kesum. Tapi kalau jodoh dengan ni tak payah pakai. Okey, kalau ada daun kesum barulah pakai bunga kantan tu. Okay. Yang ni lengkuas. Ni lengkuas. Lengkuas orang Melaka kata atau mak saya cakap lah, jangan pakai yang banyak sangat nanti pedau. Pedau? Pedau tu macam dia macam rasa tak sedap sikit lah. Dia macam pahit-pahit. Pedau-pedau. Dia macam lidah kita rasa macam tak sedap lah. Yang ni kira YB nak test buat
resepi asam pedas lah kan? Ya, saya tunggukan. Saya ada satu projek. Projek Oh, saya ada untuk rakyat. projek asam pedas. Projek asam pedas untuk rakyat, suppose kan. Dan kenapa saya buat benda tu, nanti saya akan Ceritakan. sharekan. Tetapi buat masa ni, mai saya ajar dulu, okey? Sebab Kita tengok dululah kan. Yalah, sebab saya biasa buat daging, takut nanti projek tu tak mampu pula kita nak execute dengan baik kan. Jadi So kita kenalah test dulu kan. sebab biasa juga orang buat ikan apa panggil? Ikan pari. Ikan pari ke, ikan tenggiri ke, itu semua jenis-jenis ikan yang have lah. Oh, Ya, ikan. boleh, tapi saya takut dia Maknanya ikan jacket ni ke ikan yang marhain lah. bukan. Bukan. Dia ikan yang dia selalu pakai ikan pari, Pari. ikan tenggiri, ikan parang, ikan selah, ikan kembung dan ikan jacket. Okey. Ikan cecaru kan. Ikan kembung dengan selah ni dia manis, tapi dia akan ada masalah sekedak dia banyak. Oh. Nanti apa ni? Tercekik tulang nanti. Tercekik, Nah, okey. Saya bawa masukkan daun sedikit lengkuas ya. Okey, Oh, orang yang tanya, tadi yang potong tadi tu. Okey, sambil-sambil tunggu dia mendidih, kita ambil asam. Kita ni kan, asam ya. Okey, saya tak ada petua tentang air nak banyak mana lah, sukat tak ada. Petua saya tengok pada color. Ya, Oh, maknanya kena tengok color dia. Dan tengok pada cili dia. Cili yang kita guna tu jenis yang macam mana ya. Tapi dia naik bau ni. Dia kadang-kadang ada cili yang pedas sangat kan. Nanti letaklah garam semua. Ini pun cili yang saya pertama kali saya cuba. Cili yang saya beli di pasar ataupun saya dapati daripada pasar Ampang ya. Okay. Oh, ambil dekat sampah. Bukan yang saya blend daripada awal sebab saya nak buat projek kan. Nak buat projek, jadi saya nak cari cara yang paling cepat. Kan? Jadi kita pergi saya nak test cili di pasar-pasar ni, cili bo, mana yang paling dekat dengan rasa original. Nanti kalau dah dapat, saya akan share kat mana kita patut beli. Maknanya ni kira eksperimen lah. Eksperimen. Yelah, kita nak buat banyak kan. Kalau kita main buat aja kan tak jadi, masalah pula. Tengok kalau kita tengok macam ni kan. Nampak cair kan? Cair tu tak best lah. Tambah lagi. Oh, jadi tambahlah. Tambah lagi. Selain pada kita rasa sekarang, kita tambah. Ini kita tambah kemudian tak ada masalah sebab dia dah masak. Oh, cili tu dah masak dah. Kalau macam ni, paste macam ni, ya, paste macam ni. Kalau korang buat banyak-banyak, masuk bekukan. Bila kita ambil nak buat sambal tumis ke, sambal ikan bilis ke, nak masak sikit kalau nak campak, nak masak dalam lemak kuning ke, tak pakai asam pedas. Okey, ini dia ikan. Inilah ikan dia, ikan jacket. Ikan jacket. Ini saiz medium lah kan. Medium. Jadi kalau kita nak apa? Kalau kita nak belah, saya cadangkan macam ni. Kita buang belakang dia. Ya? Oh. Tapi terbayar-bayar sikit lah. Saya kau masak tak kalau buang. saya tak goreng je kalau goreng je saya tak buang. Oh. Kalau kita nak kalau masak kita kena buang lah. Sebab dia kadang-kadang bila dah ini sangat benda ni jatuh. Tu dia punya sirip-sirip ni. Oh, dia terkopek. Dia tertanggal. Jadi dia tak sedap lah. Makanan kita nanti tersekat-sekat pula kan. Oh, faham. Oh, susah juga ni sebenarnya. Sepatutnya bila nak kopek kita tu buat pun daripada awal. Dia kena siat lah Lama dah tak siat ikan ni lah. Itu masalah juga ni. Salah juga. Saya sekarang ni kalau masak, saya pilih ikan-ikan yang ikan cepat yang senang. je kan. Ikan merah ini ikan yang lambat lah. Ikan-ikan yang menguji kesabaran lah. Kita patut siat. Tu. Okay. Tu apa? Asam apa? Asam Jawa? Itu asam Jawa. Okay. Macam ni je, siap je lah. Hati-hati. Kalau ada sarung tangan, pakai sarung tangan. Okey. Macam tu barulah dia manis dia keluar. Yelah, kadang-kadang orang kan dia malas nak siat. Dia memang mengganggu rasa jugalah. Jadi, balik pada projek kita. Projek ni projek yang saya rasa saya perlu buat. Sebab saya rasa bersalah kalau rakyat
selama ni saya banyak memberi bantuan, sokongan kepada rakyat dalam bentuk kewangan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mendesak dan akhirnya saya tak dapat nak menunaikan tanggungjawab saya. Jadi saya pilih jalan lain untuk melaksanakannya. Okey? Macam ni je lah. Ya, macam ni. Kalau anak ramai kau potonglah 2. Ya, potonglah 2. Kau potong 3 kecil Kalau sangat. anak kecil, anak kecil pula. Anak tak ramai, macam tu lah. Jadi hari ni saya saja nak buat supaya mereka Potong semua 2 lah. potong 2 sebab mereka Sebab anak ramai. Anak ramai. Ni kat sini ni kalau saya masak ada je baunya. Ada je ramai yang datang nanti kan. Okey, macam ni. Okey, dan Jadi kita semua ikan siapkan. tu potong macam tu lah. Buat semua macam tu. Siapa boleh buat? Potong ikan. Oh 5 ekor je. Sepatutnya 10 ekor ya. Saya pun tak tahu mana. 5 ekor lagi hilang mana tu. Tak dipotong ni. Saya assume Oh patutnya 10 ekor. sebab tu kuah saya banyak. Saya Oh Wabi ingat 10 ekor. Ya, saya ingat 10 ekor. Tapi tak apalah. Kita start lah. Apa yang ada je lah. Okey, kita tengok pula Kak Kuali. Okey, kejap. Saya nak cerita satu. Rahsia. Nak dengar rahsia lagi? Rahsia? Okey, kita pergi sana balik. Rahsia saya, kadang-kadang saya selalu sengaja masak kuah yang berlebihan. Oh, kuah biar lebih biar lah. Lebih, sebab saya selalu masak untuk 2 atau 3 kali makan. Ya, untuk katalah macam ni kan, ikan banyak ni sekali makan. Jadi kita simpan lah. Kita simpan kuah dia, awal-awal keluarkan, simpan kuah dia. Nanti next time tambah ikan je. Jadi senang lah. maknanya lagi cepat lah Lagi kalau yang cepat. second round tu. Kalau kat rumah kita kan, kadang kita Yelah tak sibuk sempat, ke, tak sempat. sibuk Balik kerja ke. penat. Okey, banyak dah tips tu saya bagi. Dah gelegak dah yang sana? Menggelegak jap tengok. Menggelegak dah. Okey, jangan kita letak asam cepat. Asam tu selalunya kita letak selepas kita letak ikan. Bau dia dah naik weh. Anda mungkin tak rasalah bau kan daripada video. Mana nak rasa? Mana boleh rasa. Anda Tapi tak kat boleh. sini kat dapur ni dah berbau. Dah berbau dah asam pedas. Kalau ada ulam-ulam ambil ya. Kalau ada ulam-ulam tu pergilah petik. Mana ikan lagi 5 ekor? Patutnya 10 kan? Saya tak Lagi tahu 5 mana? Oh 5 je? 5 je lah tak ada. bagi. Ni hari ni pasar tak jual habis. Oh, tak jual banyak. Jadi pasar dah 5. habis. Okey, silap. Tapi lepas ni kita buat banyak lah kan. Ni lepas testing. Kena banyak. Kan saya kata saya tengah testing Ni jenis ikan. testing. Dan selalunya saya pakai daun kesum. Hari ni saya nak pakai lengan 5 purut. Tapi sebenarnya kan saya tengok tak adalah susah sangat pun. Saya rasa lelaki pun boleh masak kot. Kan hebat. Kan chef-chef Chef yang hebat pun tu. hebat tu lelaki. Senang Cuma je. dia malas nak pergi dapur je kot. Yelah orang zaman sekarang kan. Jadi YB. Agak-agak Gen Z suka masak tak? Okey, jom Gen Z. Saya dah ajar ni. Saya dah ajar masak macam mana Gen Z. Jangan Rasa lupa. Gen Z ada yang rajin. Bukan kata tak ada. Okey, dah. Cukup. Kan? Okey, berhenti. Okey. Dah menggelegak dah. Melegak kan? Sekejap je kan? Tengok, kita masak tadi, berapa baru kita masuk dapur. Katalah semua-semua yang nak masuk dapur semua tu dah sambil balik kerja, semua dah siap tadi, campak-campak je lah. Campak je kan. Okey, ini daun, ini tadi kita panggil daun? Daun limau purut. Limau purut. Saya selalunya tak ambil batang tengah dia ya. Oh, batang tengah dia Saya tak ambil. tak ambil. Saya tak ambil. Saya memang tidak ambil sebab Kenapa? kadang-kadang dia pahit tulang dia tu kan. Oh. Okey. Dah bau lah limau. Jadi sebab tu saya suka daun limau. Dia punya bila Limau kena purut. dengan asam tu garang, dia akan terus rasa macam wow sedapnya. Dia adalah macam rasa tu. dia kan. Tak payah banyak pun tak apa ya. Tapi sebab belakang rumah kan tak payah beli kan. Kalau korang beli ni, saya tak silap saya 5 Berapa? helai ke RM1 dia. Oi, 15 ringgit. RM1. Tapi kalau 5 Kalau ni lah, tanam, 5 macam ni kan. Tapi kalau kita tanam, ikut korang lah nak pakai. Tapi yang banyak sangat lah, nanti dia pahit. Okey. Nanti kita letak aisnya. Selalunya macam serai ni, hari ni terbanyak sikit lah kan. Patutnya ikut kepada ikan kita banyak mana. Yang penting kita rasa dulu ada apa yang kurang. Nasi dah masak ke? Nasi.
rasa. Saya tak letak garam lagi. Nak tanya lah YB. Biasanya kan kalau dekat pejabat parlimen Ampang tu lah. Pedas. Biasanya yang datang-datang tu diorang minta bantuan apa yang biasanya? Oh, yang datang-datang. Ha. Macam-macam. Ada bantuan pendidikan, kesihatan. Oh, pendidikan. Ada yang minta laptop pun ada kan? Ada pendidikan tu laptop ada yang masuk apa? Masuk universiti. Masuk universiti sebab dia nak masuk universiti dia minta laptop ke. Kalau dia keluarga dia miskin, kita tengok dia pun ambil bidang-bidang yang memang kalau tak ada laptop kesian lah. Saya ingat Kan. masa saya kat universiti dulu kan. Itu zaman berapa tahun 80-an, awal 80-an. Itu zaman dulu kita kena masuk makmal. Bertunggu kadang pukul 2-3 pagi baru dapat. Apa ni? Dapat orang kata laksanakan assignment kan. Jadi sebab tu kita bagi laptop lah. Dah, laju Hussein. Tertunggu ikan. Satu. Sikit lagi. Sikit lagi. Ikan dia kalau elok ni macam 10 ekor lah. 10 ekor lah. Tapi hari ni kita ada 5 tak ekor. tahulah. Mungkin tak tahulah, saya lama tak pergi pasar. Mungkin pasar ni dah kekurangan ikan cejaru. Ataupun kita pergi dah lambat sikit tadi ya. Okey, nanti kita tunjuk, kita pergi survey ikan-ikan yang ada. Maknanya kalau berbalik pada cerita tadi, bantuan tadi kan, rakyat minta bantuan. Habis tu kalau bantuan tu disekat ke apa ke, jadi rakyat rasa macam, yelah takut dia salahkan pejabat parlimen pula. Itu mungkin taklah. Sebenarnya kami ni kalau ahli parlimen kerajaan, sepatutnya kami ni memang ada peruntukan lah. Ya? Oh, okey. Ada satu masa dulu pembangkang pun pernah dapat peruntukan. Dapat peruntukan. Lalu pun tak garam, okey. Sebab saya memang tak masuk garam dekat sini ya. Jadi saya baru nak letak. Oh, jadi nak masak baru letak garam. Letak garam. Lepas tu bila dah letak ikan baru letak asam. Asam. Oh, dia ada ikut apa? Step. Ikut step. Setengah orang garam last sekali kan. Okay. Asam ni banyak mana. Saya tak boleh kata juga sukatan tertentu. Sebab lain asam, lain jenis asam, lain dia punya tahap kemasaman dia. Oh, tengok brand apa? Tengok brand. Kadang-kadang ada juga, saya suka beli asam yang tak ada biji. Ya? Oh, ada, yang ni tak ada biji? Yang ni ada. Oh, yang ni ada. Ada banyak kan. Yang setengah orang asam tak biji, dia ada dua jenis. Satu yang dalam bekas, satu memang dalam bekas. Ya? Dalam bekas dah siap macam brand-brand Adabi semua tu. Ada yang memang asam yang memang kita peras sendirilah, tapi dia memang jual tanpa biji. Tanpa biji. Itu kampung punya. Saya selalu beli kat situ. Kalau pasar-pasar yang ada, kita beli. Saya teringat dulu asam Jawa kan ada yang selalu ada pokok asam Jawa tu kita petik yang muda tu kan. Itulah asalnya. Boleh makan yang muda tu. Itu yang asalnya. Tapi kalau orang tak ada asam Jawa, nak letak apa? Nak letak asam gelugur. Asam Asam gelugur pun keping boleh. boleh juga. Oh, asam Tapi saya keping. cadangkan asam keping tu blender lah atau tumbuk lah ya. Sebab asam dia lain sikit kemasamannya. Sudah. Oi, menggelegak, bau dah naik ni. Okey. Dah, ni dah kira siap lah ni. Masam tak ada. Dia kena masam lagi. Ni kira dah siap dah. Dah hampir siap. Hampir siap. Hampir siap. Tambah lagi sikit air asam. Habiskanlah. Habiskan. Air asam ni kadang-kadang orang bila tak pakai dibuang, sayang. Masuk je dah peti ais balik. Boleh pakai balik boleh pakai kan? sampai dia dah betul-betul clear. Betul-betul habis. Asam pedas, dia kena ada rasa asamnya. Pedas-pedasnya. Yelah, ada nama pun asam. Kadang-kadang Asam orang pedas jual kan? asam pedas manis. Saya tak tahulah macam mana dia boleh jadi manis kan. Dia letak gula ke kan. Yang cili ni YB, dia pakai cili apa? Cili kering ke? Cili kering sedap. Oh, yang cili ni pakai cili kering? Cili kering. Maknanya cili kering tu kena blend lah. Blend. Masak. Masak. Genyah sikit lah cili tu blend. Gunting Dulu, buang biji. Lepas tu rebus. Lepas tu blend. Lepas tu masak. Ya. Okey. Nak tahu dia ni memang betul dapat piau. Nanti dia keluar minyak atas berminyak kan. Oh, naik minyak. Naik minyak namanya lah. Naik minyak.
Ini kalau makan dengan lempeng pun boleh. Nampak dia kuning dia okey tak? Ada kuning kan? Kalau tengok saya Dah macam okey kuning je. kan? Setengah orang dia terlupa letak kunyit je. Tapi jangan letak bawang putih ya. Oh, bawang putih tak payah? Saya tak letak bawang putih. Sikit lagi garam. Oh, kurang masin. Garam masin. Yang ni macam garam. Garam kasar. Tak ada, garam pakai je, garam mana-mana pun. Tak kisahlah kan. Sebab tu saya tak nak bagi sukatan sebab garam kasar lain. Ya? Garam halus lain. Sebenarnya kalau kita test masak sekali dua kali tu dah dapat kot dia punya sukatan dia tu kan. Okey. Ini kalau ada bendi ke, ya? Boleh letak lah. Kalau ada bendi, kalau ada terung, dia manis lagi lah. Ya? Kalau kita buat kosong macam ni, makan dengan ulam-ulam, petik pun okey. Saya kalau makan macam ni, timun pun okey. Dah, sini kita slow sikit. Bagi dia masak pelan-pelan. Okey, siap. Siap dah. Okey. Siap sebab rasa dia dah cukup. Okey? Tunggu macam mana kita nak. Takkan nak cerita macam mana kita nak makan kan? Maknanya tunggu apa komen orang yang makan. Tunggu apa komen orang makan. Nanti tengok balik.